Betul ke kereta kotor sebenarnya boleh menjimatkan minyak kerana ada teori yang menyatakan kotoran itu bertindak seperti lekuk kecil pada bola golf. Lekuk-lekuk itu memang direka khas untuk meningkatkan aerodinamik, membantu bergerak lebih laju dan lebih jauh. Untuk menguji mitos ini, satu rancangan TV menguji sebuah Ford Taurus dengan menyaluti kereta itu dengan lapisan lumpur yang tebal. Hasilnya, kereta itu mencatat 9.8 liter minyak bagi setiap 100 km. Kemudian, mereka mencuci kereta itu sehingga bersih berkilat dan menjalankan ujian yang sama sekali lagi. Kereta yang bersih pula menghabiskan 9 liter bagi setiap 100 km. Jadi jelas sekali, kotoran sebenarnya memburukkan penggunaan minyak. Tetapi pasukan itu mahu membawa eksperimen ini ke tahap yang lebih ekstrim. Jadi mereka menutupi seluruh badan kereta dengan lebih daripada 400 kg tanah liat. Kemudian mereka mengukir lubang kecil di seluruh badan kereta untuk mencipta tekstur seperti bola golf. Lekuk-lekuk itu menghasilkan pusaran udara kecil yang mengurangkan tekanan angin di belakang kereta. Apabila mereka mengujinya semula, kereta itu berjaya mencapai penggunaan minyak yang luar biasa, iaitu 7.9 liter bagi setiap 100 km. Komen pandangan korang.